Selamat sejahtera, saya Yukhui dari PPS 2 kelas 14 akan memperkenalkan hasil e-portfolio sebagai tugasan 1 kepada subjek MUZK 1113 iaitu Asas Teori Muzik 2. E-portfolio yang dihasilkan melalui aplikasi Google iaitu Google Sites dengan bertema meter dan scale. Seperti yang apa ditunjukkan, e-portfolio ini mengandungi beberapa bahagian seperti meter tak lazim, scale major, scale minor dan sebagainya. Untuk makluman, kesemuaan bahan-bahan rujukan yang digunakan dalam proses penghasilan e-portfolio ini adalah daripada sumber iaitu internet, Wikipedia dan YouTube. Pertama sekali, saya akan menerang sedikit tentang meter iaitu corak dan aksen yang kerap berulang seperti bar dan rentak dalam sesebuah lagu atau irama. Selain itu adalah meter tak lazim. Walaupun meter tersebut juga bersifat sama dengan meter lazim, iaitu membahagi detik, namun dia membahagikan detik kepada tiga bahagian yang sama rata dan ini adalah berbeza kepada meter lazim yang membahagikan detik kepada dua bahagian. Selain daripada itu, saya akan menerangkan tentang scale. Scale berdefinisi sebagai susunan 8 not dan nada untuk menjadikan sebagai sesuatu melodi. Scale juga diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu scale major dan scale minor. Scale major sering didapati dalam lagu yang bersifat gembira dan bersemangat, manakala scale minor digunakan untuk mengekspresikan lagu yang menyedih atau murung. Akhir sekali adalah analisis skor lagu. Lagu kanak-kanak, iaitu Humpty Dumpty, telah digunakan untuk analisiskan meter tak lazim dan skala utamanya. Inilah sahaja daripada saya dan sekian terima kasih.